Bahagia Datuk Dr. M. Nasir. Assalamualaikum Tok. Selamat puasa Tok. Baik Tok sila Tok. Dan juga Godfather of Concert Malaysia, Tuan and only Mr. Iman Tang. Oh, bahaya. Bos, lihat happy birthday bos. Baik. Sebab orang berpuasa kan rehat, ada PC pun mungkin jamuan kita PC konsert macam spin off sikit lah. Tapi alhamdulillah title semua tu memang dedicated untuk raya. So basically dah tengok trailer tadi kan? Dah tengok trailer. So basically the concert is kita tak ada plan awalnya untuk cipta raya. Cipta 1, cipta 2, insya-Allah ada cipta 3, 4 dan seterusnya. Cipta raya ni spin off daripada cipta 2 kerana akhir lagu di konsert cipta 2 tu satu hari di hari raya di mana saya paksalah koordinatif pagi-pagi suruh cakap dengan Datuk hujung untuk bawa lagu raya. Mula-mula di decline sebab mana orang bawa lagu raya dekat konsert, sebab tak ada lah saya nak buat, kalau ada orang saya tak buat. So basically spin off daripada lagu tu yang saya rasa amat viral. Semua orang kata TikTok tu viral, saya tak ada TikTok, cuma semua kata wah tak boleh move on lah So sebab tak boleh move on, satu lagu tu kita spin off. Spin off ni sering terjadi dekat filem. Marvel ni apa dia spin off, Lord of the Ring dia spin off, dan tiba-tiba ni boleh spin off cipta raya. So idea tu cetus dari situ dan saya cubalah share idea tu dekat Datuk dan sembang 1 jam lebih kita sembang dengan Datuk phone. Datuk kata saya ada 15 lagu raya. Banyak tu. Saya rasa artis lain nak buat konsert bukan cipta raya, konsert raya ni agak susah sebab mereka tidak mempunyai repertoire yang banyak. Cuma dekat Datuk punya world universe dia ada 3,000 lagu. So termasuk 15 lagu raya tu. Dan apa yang uniknya membawa lagu raya ciptaan beliau, dan kita juga nak tahu lagu kegemaran raya beliau, lagu orang lain tapi beliau suka. Itu yang sesuatu yang lain. So more and less lebih kurang macam tu saya share dulu. So next question. Okey, baik. Datuk M. Nasir memulakan 1981 dengan Satu Hari di Hari Raya Salam Dunia. Lepas tu ada lagu latest Pening Raya. Datuk juga membuatkan lagu untuk Datuk Awi Zainal Zain. Latest tu? Itu yang sebelum tu kan? Ada lagi latest lah. Tapi yang saya ingat 3 lah tu. Lepas Pening Raya ada lagu dengan apa ni? Dengan Sadiako. Dengan Jeb. Oh dengan Jeb, sepatu lah. Dengan sepatu dengan Datuk Edison semua ada juga. Kalau tak silap ada lagi. Ada lagi. Nampak tu banyak je. Dengan Hatan. Datuk Hatan pun ada juga. Betul. Lepas tu kalau tak silap saya tahun 1994 Datuk ada BMG ada buat kompilasi raya. Itu dah lama. 1994 Satu Hari Raya. Dekat tu Niko boleh buat lagu. Tu buat lagu kat Niko tu kan? Dia cover lagu. Oh dia cover lagu. Dia cover lagu Dr. Sam. Okey. Baik tu. Cipta Raya. Apa yang uniknya tu? Tak pernah buat konser raya tu. Selalunya orang ya? Itulah unik dia, tak pernah orang buat konser. Tu janganlah kat dia. Saya ni tak pernah merasa sangat open house tu, especially raya first days after re-invert or reconvert. Saya selalu beraya dekat Masjid Negara bersama Bangladesh. So saya rasa cipta raya ni dia tidak venue yang besar, tapi venue kecil. Yang pertama, kenapa Z? Sebab dia kecil, lebih kurang dalam 1,000 lebih 2,000 capacity, kerana kita nakkan intimate session dengan Datuk. Kerana kita tahu di Cipta 1 dan 2 di Aziata tu sebegitu besar, bila Datuk nak sembang dengan crowd tu susah. So Cipta Raya ni dia sangat intimate, di mana adalah a lot of conversation intimate dengan fan, bertanya tentang khabar raya, kenapa gaduh, raya je ada gaduh. Orang meriah tapi ada gaduh. So itu satu venue. Kedua, kita buatkan setiap kategori tu tiket
termasuk dengan makan juadah raya. Maksudnya konsert start pukul 8 lepas maghrib, kita pukul 6.5 kita dah open, fan boleh masuk, penuh macam hari ni lebih kurang tak ada penuh macam ni kan. Boleh ambil juadah-juadah raya, makan, pakai pula clan dress code. Dress code pun sesuatu kita dah selalu buat dengan dress code. Denim, white top, tanjak, traditional. Kali ni dress code glam raya, pakailah seglam yang you nak, apa nak, macam mana pun dress up, please. Tapi kita makan berjuadah raya, then enjoy the concert. Sama juga kalau kita buat open house. Kalau open house kat rumah, you kena prepare canopy, catering, bla 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 bla. Tapi tak ada artis nyanyi, kena juga keluar duit. So pergi hotel, sama juga kena bayar, bla 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 bla. Tapi tak ada artis nyanyi. Kalau pergi golf club ke mana semua sama. Tapi kali ni pergi Zep, makan dan ada persembahan unik oleh Dato' M. Nasir kerana beliau akan menyampaikan semua lagu raya, berbau-bau raya ciptaan beliau. Macam tadi Radin katakan lagu ni benar, ada lagi lama, maksudnya Wikipedia tu tak update. Radin kena update Wikipedia. So bila cerita pasal akan menyanyikan lagu-lagu raya ciptaan Dato' sendiri, akan ada juga ke artis yang lain? Mungkin panggil Abang Sani Yaakob ke, mungkin ada Dato' Awi ke? Ya, ada puisi saya tu yang saya bacakan tu. Okey, baru datang idea tu lah. Ya, pasal kata-kata tu macam bercerita tentang hubungan manusia, keluarga, kawan-kawan, kekasih, dan kenangan dan juga visual dari video tu ada menunjukkan fotograf, gambar-gambar orang-orang yang saya kenal dan rapat, dan saya melalui hidup dengan mereka, dan sebahagiannya dah pergi. Jadi Okey, saya nak add on sikit. Sebenarnya idea tu memang kita ada sembang-sembang by the phone, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada seorang pengarah yang young coming tapi sangat berbakat. Beliau menciptakan series 1-2 One Sentif. Itu Arif Zulkarnain, dia yang banyak. dia ada sini ya. Dia ada sini. Boleh tunjuk muka sikit Arif? Sebab dia masih single lagi, mungkin ada yang kenal Arif sini. Arif, thank you Arif. Dia banyak. Sorry tak sebut nama. Dan Arif juga bantu kita dalam cipta satu punya trailer. Kalau ada yang perasan, trailer tu maksudnya sebelum konsert start kita ada trailer di mana cipta satu tu dia ada cerita dia. Nanti sebab kita buat, saya nak try macam Lord of the Ring ni, banyak trilogi kan, tapi konon Part 1 tu M. Nasir mencari siapa tu M. Nasir di konsert trailer tu. Dan cipta 2 adalah M. Nasir berjalan di ibu kota, berjumpa dengan berbagai wajah manusia, adalah mendapat idea macam mana menulis lagu. So part 3 ni saya tahu Arif memang tengah busy dengan One Sentif dia. So saya minta dia buatkan video ni. So saya ada idea roughly, saya share dengan Arif. Tapi banyak juga lah dia ubah idea ni. Tapi lebih kurang lah. Saya sebenarnya bukan kawan-kawan, sebenarnya anak kita, saya perasan macam ni. Cerita dia banyak yang keluarga, anak dah berjaya, jarang pulang ke rumah-rumah lama besar ni sebab kampung kan. Ini pula overseas, anak pula kaki pula tak nak bijak. Sebenarnya lebih gitu, tapi Arif tukar apabila berbincang dengan Dato', dia ada dapat skrip tu skrip tu, so idea tu lebih wow end of the day lah macam tu. Tapi lebih kurang macam tu rangka dia. Arif, thank you Arif. Alright, ada Zulkarnain. Ni macam ni sama cipta 1, 2 dan juga raya ni saya sangat teruja, dan juga saya rasa yang cipta raya yang ketiga ni is talking about pengorbanan
dalam pengorbanan tu dia perlu dirayakan juga. So sebab itulah kita sampai kepada melawat memoris gambar sahabat-sahabat lama, datuk, saudara-saudara, dan tanpa lontaran kata-kata daripada datuk tu tak mungkin saya dapat hasilkan video ni lah. So terima kasih Datuk dan Iman. Ya. Baik, okey, itu pengalaman bersama dengan Datuk Nasi. Bayaran macam mana, Rik? Alright, untuk mengarahkan seorang figura maestro music, adakah senang ataupun ada sini Tok kena buat macam ni, Tok kena keluar datang ke Datuk seorang yang bagaimana? Ini saya nak add on sikit. Pada mulanya kita nak buat cipta satu, Arif ni selalu malam rekod saya. Mai, macam mana? Datuk ni kalau cakap sepatah, dia jawab tak jawab. Saya dah jawab, tanya 10 dia jawab soalan pertama tadi kan. Dia tanya saya kata saya pun sama. Cuba you take time lah untuk convince dia. Itu cipta satu. Dan waktu tu Arif pun macam like tapi sekarang dah lain. Ida betul tak? Nampak saksi. Cipta 3 dia ayam-ayamkan Datuk dia. Dia ayam-ayamkan. Dulu first lain kan. Sekarang dia dah lain lah. So bagi saya lihat satu perjalanan dua persahabatan tu dah jalin kerjasama itu bagus lah. Ya, daripada arwah Kian Habib sampailah ke hari ini. Ya, I nak add on to you. Untuk saya pula, sebab sebagai seorang pengarah, of course bukan sahaja sebagai pengarah, sebagai peminat Datuk M. Nasir sendiri, saya nervous lah, gemuruh untuk bekerjasama dan mengarahkan Datuk M. Nasir. Sebab of course lah, legenda Malaysia kan. Tapi saya punya cheat code, which is Iman tak nampak lah kau buruk. Tidak. Saya kecil sangat dah. Nervous. Datuk cakap sini saya nervous. Saya gunakan saya punya jambatan lah. Saya ada datin yang bantu saya meredakan gemuruh saya tu. Tapi betul sebab sebagai pengarah bila kita menulis untuk pelakon biasa pun kita dah rasa gemuruh dia. Yang lagu ni dia masuk lagu tu macam first one cipta 1, 2, 3 teaser dia adalah PMAB kita buat cetak poster tu kan. Dia kata melawan arus. Melawan arus. Saya kata macam lagu ni rare dia boleh fikir. Maknanya pengarah tu ramai tapi nak into and Nasir tu mungkin 1 or 2 yang ni lah. Tu je lah kan. Petronas tak ada panggil. Betul sebab Datuk cakap itu tadi lepas dah buat ni dah boleh buat Petronas je kan. So kalau ada media-media rapat dengan Petronas sambungkan saya dengan Petronas. Manager Arif mana? OP. Sebenarnya balik kepada trailer tadi, kita dah pernah keluarkan teaser dan trailer. Trailer tu mungkin seminit atau 2 minit para media lihat, tapi di sebalik perbuatan bikin trailer tu, cipta 1, 2 tu, a lot of good memory di belakang dia. Even rumah ni is kita cari memang pakai waste pun sesat. Kita nak art tu sebab sekali lagi saya nak katakan kita semua nak menaikkan level image industri muzik Malaysia, artis Malaysia dengan kerjasamanya, dengan terhasilnya video ataupun konsert. Itulah buktinya kita put another benchmark. Bukan cuma duduk dekat mamak kita condemn artis luar negara, kita condemn. No, kita buktikan dengan kerja kita. Sebab tu trailer teaser adalah sebahagian appetizer untuk konsert. Tu sharpness tu kena penting. Message dalam trailer tu lah, itu penting. Message yang disampaikan lah. Betul. Tepuk tangan untuk Tuan dan Datuk Arif. Sonok jadi duta macam Melayu. Okey, baik, kita tak nak bercakap panjang. Kita nak berikan kepada anda poster untuk konsert Cipta Raya. Here we go guys. Ini dia. Yes, di belakang ini 13 April 2025 hari Ahad 8 malam Z Kuala Lumpur. Kategori tiketnya kita ada dah tak ada. Dah ada balik. Okey. Lagu lain kenapa nama-nama wadah makanan? Sebab dulu kita masa first kita buat kategori nama lagu raya dah ramai peminat dah follow, peminat organizer maksudnya. So
So kali ni kita raya, it's all about makanan, right? Okay, walaupun konsert tu konsert cipta raya, raya bagi saya sekali lagi, saya ni semua favourite food juga. So saya minta lah OP bagi saya satu list, tapi saya pilih lah ini favourite, cookies almond tak apa, ini favourite, macam tu lah. So sesuatu yang unik bagi kita, everyday kita kena jadi bukan kita, kalau boleh saya dengan Datuk nak cipta sesuatu yang trendsetter, bukan follower. Kalau orang semua pakai nama lagu, nama album, anggota kumpulan, kita pakai makanan, macam tu. Satu yang luar biasa. Okey, Tok, di pagi raya juadah favourite Tok, apa dia Tok sebenarnya? Susah. Banyak. Nanti masak banyak. Macam-macam. Yang antara yang Datuk suka, rendang, lemang, ketupat, chicken chop, wagyu Tok. Macam-macam. Kita tanyakan Datin sendiri lah, saya nak kacau Datin lah. Datin, kita bercakap pasal juadah raya Datin tadi. Pagi raya. Kita pergi, tahun ni kita kena pergi. Sebab Datuk kata macam-macam. Itulah tu, nak tahu jugalah. Walaupun tak ada invite kita. Kita kan Datuk kabel macam mana sekarang? Arif ada, Arif. Datuk, okey, tuan. Okey, Datin. Juadah di pagi raya, favourite Datuk Dr. M. Nasir. Dia cakap macam-macam ni. Sebenarnya kena ada lontong lah. Lontong daun kena ada, runding sama tumis. Dia kena komplit. Kalau tak ada sambal bodoh tu, dia kata tak komplit. Sambal bodoh, memang nama sama? Nama dia sambal bodoh. Datuk makan siri ke makan bersuap? Suap lah. Ada masakan juadah raya dari Singapura ke Adin Mana tahu. Mungkin kalau ada nanti kan. Baik, insya-Allah. Okey, baik, kita nak tanyakan kepada rakan-rakan media kita juga. Mungkin ada soalan buat Bos Mantang dan juga Datuk Dr. M. Nasir. Silakan untuk konsert Cipta Raya yang akan berlangsung pada 13 April 2025. Here we go. Mic kat situ, jam, mic, apa nak tanya? Boleh angkat tangan, kita akan Siapa kami director untuk konsert itu? Terima kasih. Buat saya, Ya. cabaran dia tak lain bagaimana nak tentukan pemuzik-pemuzik yang boleh main pada hari itu, dan hari latihan dia, masa latihan dia tak adalah mencabar sangat, tapi adalah juga persoalan-persoalan. Ada nak buat malam, ada, tapi saya saja siang kan. Tapi cabaran lain tak ada sangat, sebab lagu-lagu raya lagu raya lah kan. Lagu raya ni tak adalah kebanyakan lagunya sederhana dan bukan berarti dia tidak mencabar dia punya perubahan dia, tapi kita nak buatnya sederhana seberapa boleh kerana hari raya. Ya. Lain cabaran tak ada, tak banyak cabaran dia. Mungkin tambahlah, sebab mungkin praktis, mungkin saya cakap je lah. Mungkin kalau orang lain musician kan kena minum air. Bulan puasa siang tak masalah. Datuk konsert 3.5 jam tak minum air pun. Cipta 1, cipta 2. So rasa puasa tu tak ada masalah kan tu. Kita pasal minum air, tak nak minum air. Masa sahur tu minum lah. Sahur lama je. Minum banyak-banyak. Kalau rehearsal training selepas tarawih ke selepas sahur tu? Apa dia? Kalau training selepas tarawih ke selepas sahur? Tadi kita cakap saya setuju siang. Setuju siang lah. Siang. Wow, mana sebelum berbuka lah. Macam orang kerja juga. Macam orang kerja. Yes, selepas zuhur. Selepas sahur, Masya-Allah. Nak ikut lagu nanti. Dia pasti tak ada tu kan. Tapi kita aturkan dia punya latihan tu tidak
Betul. Tidak. Tapi saya tahu Datin akan masak berbuka, ramai-ramai Mana makan. kita boleh, mana yang kita boleh lah. Studio pun Tapi lepas raya ada masa lagi. Oh, lepas ini dah betul juga kan. Cuma ada penambahan tadi soalan kedua. Music director siapa tu? Masih lagi Nan Asna. Baik. Asna alias. Sorry. Tak tahu. Okey, baik. Lagi rakan-rakan media kita? Ya, silakan. Assalamualaikum, Coach Syafiq dari sini Wilayah. Dalam kenyataan media ada sebut yang Datuk akan bawa 20 lagu dan 17 daripadanya adalah lagu raya. Kenapa bukan keseluruhannya lagu raya, dan macam mana Datuk pilih 3 lagu yang bukan lagu raya tu untuk dibawa dalam konsert? Kerana tak cukup. Tak cukup 20. Kebanyakan lagu raya tu lagu saya yang saya tulis. Jadi saya kira tu dah banyak lah. Lebih 5 je dah kira banyak lagu raya yang kita tuliskan. Tapi ini opportunity saya ataupun peluang saya untuk mengenengahkan lagu-lagu raya yang orang tak tahu yang saya tulis. Lagu-lagu ni, lagu seperti lagu duet Awi dengan Ziana Zain umpamanya. Apa tu? Alamat Rindu. Alamat Asmara. Alamat Asmara tu. Alamat Asmara. Rindu lagu lain tu. Maafkan saya tu. Seperti Selamat Hari Raya yang dinyanyikan oleh dan cover daripada kumpulan Idol Sisters ke Ramlaram. Selamat Hari Raya, kan begitu. Dan beberapa lagu lain yang saya kira popular tapi orang tak tahu saya yang tulis lagu tu. Ada satu lagu seperti lagu Al-Jawahir. Pernah dengar tak lagu Al-Jawahir, lagu Hari Raya? Macam mana lagu tu? Tapi kalau saya nyanyikan nanti Boleh tu. Jauhnya Jawahir tu macam mana? kalau dia tu da-da-di-da-da-da-di-da. Tu. Tadi aku Nanti bila awak dengar di atas pentas, nanti you akan belajar. Tapi tu boleh cerita pasal lagu Dato' Awi dan juga Zain Aziz. Lepas tu bawa ada Senja dan Merah tu kan. Sebelum tu lagu Halaman Asmara tu, seingat saya dalam lirik lagu tu perkataan ketupat, ada perkataan raya. Lagu raya tak semestinya nak kena sebut raya kat situ. Yalah, saya tanya dia tu, jangan marah. Dia kata dia ciptakan macam suasana. Okey. Tapi dia tak sebut raya kat situ. Tapi sampai tu, sampai sekarang. Yalah. Baru tu very iconic lah. Kan? Mungkin nanti kalau kat performance Datuk boleh perform dengan Datin ke, kita tak tahu kan. Itu apa? Lagi ikonik. Itu apa? Buat kelakar tak? Tidak sama sekali tu. Tidak sama sekali tu. Saya kerja dengan lawak-lawak je. Kan? Saya tengah di isu tu, tengah pertama tu. Okey, lagi rakan-rakan media kita, silakan. Kalau ada, mungkin ada. Yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atoy dan Jawab namanya ada. Panjanglah sikit tu, soalan tadi panjang tu. Itu memang just bila kita nak buat persembahan kita memang dah ada dalam kepala kita dah ada bagaimana kita nak persembahan kan. Walaupun tadi saya cakap dia sederhana, tapi nak buat sederhana itu amat payah. Sebab lagu raya ni kalau kau ubah-ubah jadi dia punya rasa dia tu nanti dia boleh hilang. Jadi itu yang kita akan usahakan bagaimana kita nak buat lah. Tapi untuk menepati punya ekspektasi kan, saya akan beritahu kawan-kawan saya tu untuk menghasilkan perubahan yang saya kira hebat lah untuk memenuhi citra Sarawak. Tapi saya suka soalan tu. Tak, saya suka soalan tu. Tok jumpa kat parking. Sebenarnya nak add on, dia ada update latihan, praktis semua. Tapi kadang-kadang kita update too much to show people. What left us kalau kita dah tunjuk semua dah. Kalau nak datang dah konsert. Lagipun, again,
ini adalah one and only cipta raya. Saya tak rasa dalam masa terdekat ni ataupun dalam abad ni ada artis yang konsert semua repertoire raya lagu dia. Kalau lagu orang lain ramai confirm, lagu dia ciptaan sendiri, saya rasa tak. So sama-sama kita meraihkan, sekali lagi meraihkan cipta raya tu dengan beliau yang kita rasa lagu ni dia buat kan. This is all about. Tapi again, soalan yang bagus, tak semestinya, tak ada dalam akta mana kita perlu share semua kepada peminat. Kalau peminat tu percaya hasil kerja seorang Datuk M. Nasir dengan tim, dengan musician, sila hadir. Baik, itu so maksudnya Datuk kita boleh aim ke dia, datang, besok datang Tapi bos, kita cerita pasal lagu ni expectation peminat-peminat Datuk M. Nasir. Cipta 2, hujungnya lagu raya, turun duit raya. So untuk harga RM100 kalau salah saya kan. Mungkin tahun ni RM10. Tak semestinya kena jatuh duit, jatuh lemang ke. Okey, mungkin lagi rakan-rakan media kita ada soalan, silakan. Assalamualaikum, saya Zizi. Thank you Zizi. First of all, kenapa 13 April? Kerana date tu je kita yang ada. Saya guna itu Datuk simpel pendek. Yang kedua, dia dah minggu kedua bulan Syawal. Jadi of course kita sekali lagi kita tak boleh minta jadual semua peminat. Kau pergi mana, kita buat date. Date tu pun kita dapat dah, syukur Alhamdulillah. Kalau kita buat lambat, few Syawal dah tak ada. Kalau kita buat awal lagi dah tim kan, masak pun belum habis kan, dah konsert. So saya rasa pertengahan tu dah cukup okey. Tapi again, saya tak boleh please semua peminat. Date tu kita bagi tahu awal. Lagi satu tentang venue, saya rasa sekali lagi Cipta Raya adalah the spin off daripada last song Cipta 2 Satu Hari di Hari Raya. Bukan ada dalam itinerary tahunan, cuma di spin off. Jadi cukuplah dekat Zep tu yang datang, peminat yang setia, yang menunggu Cipta next one something. Ada je Cipta 3 dah ada idea dah. Alif dah tahu kan, Alif kan? Bagus, Cipta 3 ada, cuma lepas Cipta Raya lah, macam tu. Okey, baik. Dan saya tak payah belanja banyak lah. So saya gembira lah kerana tu. Okay, dia penambahan soalan tu. Sebab dia kata tak puas tinggal perasaan tadi. Ada soalan yang kedua. Yang kedua berbalik kepada soalan Rani tadi lah. Mungkin dari segi Datuk Iman ataupun Datuk Datuk M. Nasir. Mungkin boleh kongsikan sikit. Malaikat dah turun kan. Raya tu mungkin bila dah turun dia dah bawa balik ke atas kan. Lepas tu dia dah beritahu orang atas semua, dan mungkin dia akan turunkan rezeki. Okey, baik. Terima kasih atas soalan bang. Terima kasih, thank you salah kat bos. Satu hari dia sikit je tu. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepada